Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di penghujung Ramadan, Islam mewajibkan zakat fitrah ke atas setiap muslim yang mampu. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi setiap individu sama ada lelaki, perempuan, dewasa dan juga kanak-kanak sebelum solat hari raya Aidilfitri. Tujuannya bukan sekadar untuk membantu orang miskin, tetapi ia juga dapat membersihkan puasa kita daripada kekurangan dan kesilapan lisan serta perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa zakat fitrah itu adalah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa daripada perkara sia-sia dan kotor serta sebagai makanan untuk orang miskin. Perkara ini menunjukkan bahawa zakat fitrah itu membersihkan dua perkara serentak, iaitu membersihkan ibadah kita dan juga mengangkat beban orang lain. Hadirin sekalian, zakat fitrah juga mesti ditunaikan sebelum solat hari raya. Jika zakat ditunaikan selepas solat Aidilfitri, ia tetap menjadi sedekah tetapi ia tidak lagi dikira sebagai zakat fitrah. Ini mengajar kita bahawa Islam bukan hanya melihat niat tetapi juga ketetapan masa dalam ibadah. Hadirin yang dikasihi, selain zakat fitrah yang wajib, Islam sangat menggalakkan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangkan harta. Maknanya, mungkin angka pada tangan kita berkurang tetapi keberkatan dalam hidup kita bertambah. Al-Quran juga mengingatkan bahawa orang-orang yang bersedekah tidak akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malah Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat kali ganda bagi orang yang memberikan sedekah dengan ikhlas. Hadirin sekalian, sedekah itu juga bukan sahaja dalam bentuk wang. Senyuman yang ikhlas juga sedekah, membantu orang membawa barang juga sedekah, berkongsi makanan, bahkan juga kata-kata yang baik yang keluar dari mulut kita juga adalah dikira sebagai sedekah. Ini menunjukkan pintu kebaikan itu luas dan setiap orang mampu bersedekah mengikut kemampuan masing-masing. Akhir kata, zakat fitrah itu membersihkan ibadat puasa kita. Sedekah pula membersihkan hati kita daripada sifat kedekut dan terlalu cinta kepada dunia. Moga Allah menerima zakat fitrah kita, memberkati setiap sedekah yang kita hulurkan dan menjadikan kita insan yang bukan hanya rajin beribadah tetapi juga lembut hati terhadap orang lain. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.